Selamat datang ke Berita 101, saluran yang membawakan info bantuan rakyat, semakan kelayakan dan perkembangan terkini yang penting untuk anda sekeluarga. Kelayakan sumbangan asas rahmah 2026 bagi kategori isi rumah dan warga emas tanpa pasangan kini sudah boleh mula disemak. Dalam masa yang sama, kelulusan sumbangan tunai rahmah 2026 khususnya bagi bayaran fasa pertama juga telah mula dipaparkan kepada penerima yang layak. Untuk makluman, semakan sumbangan asas rahmah boleh dilakukan melalui laman sesawang rasmi sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Anda hanya perlu memasukkan nombor MyCAD dan sistem akan memaparkan tempoh program, tarikh mula dan tamat serta jumlah bantuan bagi bulan Januari 2026. Namun perlu diingat, penggunaan bantuan ini hanya boleh bermula pada 9 Januari 2026 dan ia melibatkan kategori isi rumah serta warga emas tanpa pasangan. Bagi kategori bujang berumur 21 hingga 59 tahun, semakan kelayakan hanya akan dibuka bermula 15 Januari 2026. Beralih kepada sumbangan tunai rahmah 2026. Sekiranya anda log masuk ke akaun MySTR ketika ini, jumlah kelulusan keseluruhan sudah boleh dilihat, termasuk amon bayaran bagi fasa pertama yang dijadualkan bermula pada 20 Januari 2026. Walaupun status permohonan masih tertera sebagai dalam proses, anda tidak perlu bimbang. Selagi jumlah keseluruhan kelulusan dan amon bayaran fasa pertama telah dipaparkan, bayaran tersebut akan dikreditkan mengikut jadual yang ditetapkan. Bagi kategori isi rumah berpendapatan RM2,500 ke bawah, jumlah bayaran berbeza mengikut bilangan tanggungan. Isi rumah tanpa tanggungan menerima RM150 bagi fasa pertama. Isi rumah dengan 1 hingga 2 orang tanggungan menerima RM300, manakala 3 hingga 4 orang tanggungan menerima RM400. Bagi yang mempunyai 5 orang tanggungan atau lebih, bayaran fasa pertama adalah sebanyak RM500. Untuk isi rumah berpendapatan RM2,500 hingga RM5,000 pula, bayaran fasa pertama adalah RM50 bagi yang tiada tanggungan, RM100 bagi 1 hingga 2 orang tanggungan, RM150 bagi 3 hingga 4 orang tanggungan dan RM200 bagi 5 orang tanggungan atau lebih. Bagi kategori warga emas tanpa pasangan, jumlah bayaran fasa pertama yang diterima adalah RM150. Perlu dijelaskan, kategori bujang berumur 21 hingga 59 tahun tidak layak menerima sumbangan tunai rahmah 2026. Status ini turut dipaparkan secara automatik dalam sistem MySTR, termasuk kelayakan sumbangan asas rahmah sama ada di bawah kategori miskin atau miskin tegar. Untuk duda dan malu pula, kelayakan adalah bergantung kepada tanggungan anak. Sekiranya tiada tanggungan dan berumur 21 hingga 59 tahun, pemohon akan dikategorikan sebagai bujang dan tidak layak menerima STR 2026. Namun jika mempunyai tanggungan, status akan dikira sebagai isi rumah dan layak dipertimbangkan untuk bantuan. Itu ringkasan penting untuk semakan SARA dan STR 2026 setakat ini. Pastikan anda membuat semakan secara rasmi dan rujuk sumber yang sah bagi mengelakkan kekeliruan.